Hush, banyak ni. Aku ambil yang banyak kan. Ha. Rupa yang banyak tu banyak tempat. Aku cakap, Kira Oh, bukan pergi satu kan tempat aku je tak lah. tahu lah. Ui, Ha. aku ambil yang besar lah. Ha. Sekali dah banyak job. Banyak barang kena ambil, kena hantar. Okey. Aku Kira ambil dari satu tempat, hantar ke pelbagai tempat. Kacang 5 barang kan. 5 tempat aku nak hantar. Aku cakap alamak. Tadi tengok banyak income banyak kan. Aku ambil yang besar. Mana tahu kan kita first time kan. Pemula kan. Faham. So dari situ lah start lah. Dari situ start buat rider sampai bag buruk bertukar, baru want to go tukar lagi. Dalam 2-3 tahun kat lah. Alhamdulillah lah. Penghasilan memuaskan lah. Boleh tahan lah. Sekarang ni still memuaskan lagi tak? Sebab Boleh kan orang lah. cakap dah banyak rider apa semua fair dia panggil. Orang cakap upah dia dah tak banyak kan sekarang. Apa dia tak banyak. Tapi kena rajin. ada hari lah. Dia rajin tak rajin pun tengok job lah. Kadang satu hari dia kurang. Okey. Kalau kau rajin pun, kalau job tak ada kau sidai juga.